Harga emas mendata lebih 100 tahun dulu. Cuba semak graf harga emas dahulu, kita dapati harga emas tidak naik lebih 100 tahun. Ya, lebih 100 tahun, iaitu sejak tahun 1883, graf harga emas mendata saja. Persoalannya kenapa? Adakah tiada permintaan kepada aset emas? Bukan. Jawapannya, duit yang digunakan ketika itu sebenarnya adalah emas. Walaupun mereka memegang wang kertas, tetapi hakikatnya kertas tu hanyalah voucher ataupun kupon saja. Maka harga emas memang tidak ada naik turun sebab duit itu sendiri adalah emas. Masih ingat kan waktu sekolah dulu? Pihak sekolah mengedarkan kupon untuk hari kantin dan hari usahawan. Murid-murid perlu memberi kupon untuk berbelanja. Kupon itu bukanlah duit, tetapi ia hanyalah alat untuk mewakili duit saja ketika hari kantin. Sebab itulah, kalau kita lihat wang kertas dolar sebelum 1971, tertulis padanya redeemable gold in demand. Maksudnya, duit itu kita boleh bawa ke bank untuk ditukarkan kepada emas. Wang kertas hanyalah voucher untuk mewakili emas saja. Duit sebenar adalah emas. Teruskan follow Dr. Akila untuk lebih ilmu emas dan kewangan. Yang nak simpan betul-betul kekayaan dalam bentuk emas, maka isilah beg biru dekat bawah ini. Saya akan guide sesuai dengan bajet anda. Mulakan simpanan emas sekarang. Now or never.